Korang pernah tanam tak teratai ataupun mini teratai? Ini adalah sebahagian daripada contoh bunga-bunga teratai yang terdapat di pasaran dan dijual di sini. Ada beberapa jenis. Jadi kalau kita beli satu paket tu, benih tu, ada berapa jenis di dalam tu. Ini adalah benih mini teratai. Cara nak semai dia mudah je. Sediakan air. Tak kisahlah air paip ke apa, air boring ke. Saya gunakan air boring ni dalam balang ni. Tak kisahlah banyak mana pun. Tapi kalau boleh biarlah lebar sikit. Sebab nanti dia bercambah. Rupa benih teratai macam ni. Macam ni. Ni dia ada lubang. Macam ni. Jadi kita semai je lah ni. Kita letak lah ni. Kita letak dalam air macam ni. Biar itu. Yang timbul tu mungkin ni yang rosak. Yang cantik yang tenggelam. Nanti apabila dia dah bercambah nanti dia akan naik ke atas terapung. Yang atas. Ambil masa 7 hari kebiasaan percambahan berlaku. Benih tu akan pecah. Jadi kalau benih tu saya dua ni benih ni masih macam ni lagi. Kau jangan risaulah. Sebab dia akan ambil masa 7 hari untuk nak cambah. Ini adalah benih yang pertama dan saya akan tunggu sehingga 7 hari nanti saya akan update. Jadi kepada sesiapa yang nak order benih nanti, boleh cek di beg kuning sekarang.